Oh. Hari ni abang mu nak buat asam pedas ikan tenggiri. Kita masuk minyak. Tumis setengah sudut besar halba. Masuk bawang merah dengan bawang putih. Kita tumis sampai naik bau dah. Masuk bahan-bahan kita blend. Bila pecah minyak, kita masuk sedikit air. Tumis lagi sampai pecah minyak sekali lagi. Kena kacau semua dah. Kita tak sewi hangit di bawah. Apa pekat tu, kita tambah lagi air. Kita tumis sekali lagi sehingga pecah minyak. Daun 5 purut. Garam. Masuk bunga katak. Kita masuk tomato. Dan kita masuk daun kesum. Kita masuk bendi lah. Oh, awak tengok lah ni. Pekat tak pekat. Memang betul-betul original. Asam pedas. Tu. Tak payah pergi Melaka dah. Kita buat sendiri lah makan rumah. Okey, terima kasih pada yang menonton.